So ni adalah scale model Kubas. So bentuk dia akan jadi macam ni. Okay, so bestnya developer ni apa yang ada pada artist impression pada scale model akan 90% and above, sama dengan actual condition. Kalau you nak confirmation, you boleh check previous project yang developer ni buat. So kalau kita tengok, okay, so bangunan ni ada 30 tingkat. Alright, so daripada level 1 sampai 6 adalah open parking, and then dekat level 6 ni akan ada facilities. So kita tengok satu-satu facilities dia. First dekat sini adalah tempat barbecue area. Right, so barbecue area ataupun kita tempat letak, tempat chill-chill lah. So you tengok itu adalah cover walkway daripada unit, daripada nak keluar untuk ke bahagian facilities. So ada cover walkway. Kalau macam contoh hujan ke apa ke, okey lah. And then dekat sini akan nampak ini adalah bilik games, dan dekat sini adalah bilik karaoke. So yang ni belum confirm lagi, tapi dekat sini nampak macam laundry. And then dekat sini adalah toilet ataupun washroom. So after you mandi kolam ke apa, you boleh guna di space. And then ini adalah co-working lounge. So mana kalau yang datang for outstation, for meeting, kan, kalau yang jenis work from home tapi nak bercuti, so ada area yang selesa untuk you buat kerja. So ada nampak macam bilik meeting semua tu kan. Okay, so very complete lah. And then dekat sini you boleh tengok gym. So kalau tengok gym dia sangat-sangat besar. Okay, gym dia saja dah macam sebahagian daripada sini. Okay, so kalau tengok ini adalah tempat gym, dan ini macam tempat lepak, and then ada mini park dekat situ. Kita zoom sikit Okay, tu ada mini park semua. Right, and then dekat sini ada pool. So akan ada pool dekat tengah-tengah ni. Okay. So untuk Exim, kepakaran dia adalah daripada facilities, sebab dia memang fokus for short term rental. So memang dia akan highlightkan tempat-tempat ni, sebab kita bercuti, let's say datang Terengganu pada musim monsun, kita tak boleh keluar sebab hujan apa semua. Jadi kalau nak datang juga Terengganu, so perlukan tempat-tempat yang ada facilities macam ni untuk cuti. Kalau setakat ada hotel, tak boleh pergi tempat-tempat facilities, so no financial lah datang bercuti kan. So dekat atas ni adalah level unit-unit rumah. Okay, so kalau nampak dekat situ ada satu bahagian tu lain daripada yang lain. Saiz dia berbeza daripada plus ni tak ada. Sebab ini adalah unit 3 bilik. So unit 3 bilik, unit 2 bilik, unit 3 bilik, studio, unit 2 bilik. Okay, so bentuk dia bentuk L. Okay, kalau kita pusing keliling dia macam ni. So dia bentuk L macam ni. Now kita tengok bawah pula. Satu lagi, kalau perasan projek Exim yang sebelum ni, dia Exim tak ada buat online marketing promotion ke apa, tak ada. Tapi dekat setiap building dia, on top of that akan ada dia punya logo, dan kalau entrance dia akan buat cantik-cantik, sebab first attraction ataupun first impression client tu penting. So bila dia nampak macam ada grand entrance macam ni, so boleh menarik minat orang lagi lah untuk discover building apa dekat sini. So, kalau tengok dekat bawah ni, okay, so ini adalah dia punya, dia akan ada lobby. Okay, dia akan ada lobby, grand entrance dia dekat sini. So ni tempat OKU, tempat EV, charging. Okay, so ni adalah dia punya tempat parking. So ni dekat semua bawah ni saya buat tour. Right. So, tengok pula belah belakang ni. So ni adalah tempat parking bahagian luar. Okay, so ada tempat makan semua. Akan ada kedai-kedai dekat bawah. So bila check in, macam contoh salah satu kedai yang confirm ada adalah Bila-Bila Mat. So tadi kan kita ada previous video yang kita tunjuk layout unit kita akan ada tempat masak. So let's say nak beli barang masak ataupun you tertinggal apa-apa ke yang penting, you boleh beli dekat bawah Bila-Bila Mat. Okay. So kalau tengok dekat atas tu dia menghadap jambatan angkat. So kiri kanan dia 360. So sebenarnya dekat atas tu dia akan buat indoor playground. So
indoor playground yang sangat-sangat besar. So atas tu memang space untuk indoor playground je. Ada kelongso semua. So nanti saya akan attach artist impression dekat situ. So boleh tengoklah gambar dia. So kalau anda nak tahu projek ni ataupun nak mohon unit dekat projek ni, so boleh tengok dekat description untuk hubungi saya.